Target 1 kg emas dalam masa 5 tahun. Berapa gram per bulan yang perlu disimpan? Minat pula nak simpan emas ni. Bagus sangat soalan ni. Jadi kalau tuan-puan hari ni adalah orang yang nak simpan sampai 1 kilogram emas, macam mana caranya? Boleh save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Ini adalah item 1 kilogram keluaran Publigo. Sangat cantik, sangat padu. Di mana tuan-puan dekat Publigo ni kita boleh simpan dengan 3 kaedah. Pertama sekali, kalau tuan-puan hari ni ada bajet sekitar RM500,000, tuan-puan boleh terus grab item 1 kilo bar ni. Berita baik, saya akan berikan tuan-puan hadiah 5 gram secara percuma. Yang kedua adalah lock secara EPP ataupun Easy Payment Purchase. Bayaran secara beransur mengikut jadual yang telah ditetapkan. Untuk 1 kilo bar ni 10 kali bayaran, maka sebulan tuan-puan kena komitmen berikan bayaran sekitar RM50,000. Kalau dah habis bayar, maka 1 kilo bar tu akan sah jadi milik tuan-puan sendiri. Yang ketiga yang ramai orang suka buat adalah menabung dekat akaun GAP Gold Accumulation Program ni dengan serendah RM100 ikut bajet masing-masing dah. Kalau tuan-puan dapatkan 1 kilo bar ni dalam masa 5 tahun, maka dibahagikan dalam masa 60 bulan. Sebulan tuan-puan kena simpan sekitar 17 gram. 17 gram kalau taruh dengan harga emas hari ni sekitar RM8,400. Jadi yang belum ada akaun emas lagi, nak memiliki simpanan emas dengan cara paling mudah, murah dan patuh syariah, boleh rujuk pin video saya dan saya akan bantu tuan-puan sampai kaya.